Di sebalik negara Korea yang indah pada pandangan mata, ada sisi gelap yang mungkin ramai anak muda tak tahu. Alkisahnya baru ni ada berbual dengan orang Korea tentang hidup di Korea. Katanya hidup di Korea betul-betul ibarat macam filem Squid Game tu. Saling bersaing dan kerja keras untuk berjaya. Jadi orang Korea ni dia dah nak masuk 40 tahun dan belum berkahwin kerana kos jaga anak sangat mahal. Lebih senang hidup bujang dan mabuk lepas kerja tanpa fikir apa-apa. Panjang borak tiba-tiba masuk bab bunuh diri. Ringkasnya, bunuh diri merupakan punca kematian nombor 1 bagi rakyat Korea Selatan yang berumur antara 10 hingga 39 tahun. Nombor 1, tuan-tuan. Masya Allah. Dan bila rujuk fakta, kadar bunuh diri sekitar 24 hingga 25 kes bagi 100,000 orang, iaitu 2 kali ganda purata negara maju. Selain golongan muda, kadar bunuh diri dalam kalangan warga emas juga sangat tinggi berbanding negara maju yang lain. Antara punca tekanan akademik lah yang sangat ekstrim untuk masuk ke universiti ternama dan budaya kerja melampau, pali-pali. Dan jam kerja yang panjang memicu sindrom burnout serta tekanan mental yang berpanjangan. Berlakulah anxiety, depression, stres. Jadi tekanan semua nak cantik hingga bedah muka menjadi biasa, dan kawan Korea cakap ahli keluarganya ada yang bedah muka. Selain itu, kepesatan ekonomi Korea menyebabkan sistem sokongan keluarga tradisional terhakis. Ramai warga emas hidup sebatang kara tanpa pencen yang cukup, menyebabkan kadar kemiskinan warga emas melebihi 40%. Kata kawan Korea tu, jika kerja swasta belum 50 tahun sudah pencen sebab bersaing dengan ramai anak muda. Maka banyaklah geng pencen buka kedai KFC, Korea Fried Chicken, minum dengan itulah. Oh ya, balik bab bunuh diri tadi. Dalam masyarakat Korea, berjumpa pakar sekretari atau ambil ubat kemurungan dianggap sebagai satu kelemahan. Dan juga menjadi stigma lah, penanda keburukan imej. Ini menyebabkan ramai individu enggan mendapatkan rawatan ataupun bantuan profesional awal. Juga masalah media sosial, yang mana apabila selebriti atau bintang K-pop, pelakon terkenal membunuh diri akibat tekanan cyber, netizen cyberbullying, maka kesusulan kes dalam kalangan peminat atau masyarakat awam meningkat bila ada kes-kes macam tu. Saya pergi Pulau Nami sebab ada pemandangan yang cantik, dan kat situ ada Tugu Winter Sonata. Dan kalau kita rujuk dalam berita, pelakon utama, bukan yang hero dengan heroin tu, yang cinta segitiga tu kan, salah seorang pelakonnya bunuh diri. Bunuh diri. Jadi ringkas cerita, saya pun carilah di internet bab stres ni, dan saya jumpa video Daud Kim, seorang anak muda Korea yang masuk Islam selepas pergi ke Indonesia dan terkesan dengan akhlak orang Islam yang baik dan tidak stres. Dia pun masuk Islam lah. Katanya hidup di Korea sebelum Islam tiada tujuan hidup, tiada jawapan untuk dari mana kita datang, kenapa kita di sini, ke mana kita pergi. Yang mana akhirnya jawapan tu, dari mana kita datang, kenapa kita di sini, dan ke mana kita selepas mati, ada dalam Islam. Dan akhirnya dia masuk Islam lah. Maka pesanan saya untuk anak muda yang taksub, terlalu mengkagumi Korea ni, janganlah melihat apa yang diperlihatkan sahaja, kerana banyak cerita gelap tentang stres, murung, suicide, arak, zina, maksiat dan ketidak boleh menjawabnya mereka berkenaan dengan 3 soalan asas. Dari mana kita datang, kenapa kita di sini, ke mana kita pergi selepas mati. Fikirkanlah.
So Korea memang cantik, tapi ada dark side dia, yang mana kita orang Islam, alhamdulillah, hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Walau bagaimanapun, adalah juga benda-benda yang baik tentang Korea ni kan, iaitu integriti lah. Yang mana kat sana kalau tertinggal telefon atas meja pergi tandas, insyaAllah tak hilang. Hari tu saya dengan kawan saya tertinggal payung. Lepas tu dah lebih kurang 1 jam kita pergi ambil balik payung tu. Ada, tak hilang. Jadi negara ni tak ada peragut katanya, makpet. Lepas tu ada self kiosk jajan 24 jam yang tiada cashier. Orang boleh beli makanan dengan percayalah. Yang kat mana kalau kat Malaysia ni hilang. Air mineral pun habis kan. Lepas tu mereka ada Yolshimi Iri, pali-pali atau pekerja yang sungguh-sungguh, kerja-kerja kuat, memang hard working lah. Produktiviti meningkat, majikan akan bagi bayaran yang setimpal. Buruh atau pekerja beri hasil yang baik, dapat bonus. Jadi diorang ni tak adalah nak mengulur minum pagi lama-lama kan. Pas kat awal hilang. Balik awal pula time rehat tengah hari tak nak semayang, dah pukul 2 baru semayang kan, sebab sayang waktu rehat tu, manusia lah ni. And then waktu asar boleh pula semayang dekat pejabat, sebab lepas pukul 5 tak nak semayang lagi lah, sebab nak redah jam pula. Macam-macam. Lepas tu yang positif juga, Anjung Jago, peka dengan keselamatan dan selalu pesan dengan setiap hari berkenaan dengan keselamatan lah, safety first. Negara mereka sangat selamat lah. Saya keluar malam-malam daripada hotel pun, walaupun sunyi gelap, rasa selamat kan. Sebab yalah, CCTV banyak saya nampak. CCTV banyak, dan ada orang tua-tua berjalan malam-malam berjogging. Masya Allah. And then yalah, naik bas pun kena pakai safety belt. Memang dia orang utamakan safety lah. Okey, apa lagi? Jadi benda-benda ni sepatutnya negara Islam kena amal benda ni, tapi dekat Korea dia orang amal. And safety first, tak mencuri. Yalah, memang adalah babak-babak muka mereka ketat, stres kan, sebab mereka hidup dalam macam tu. Saya tengok drama dia pun ada bos tepuk kepala pekerja dia, ketuk dengan file. Yang mana kalau kat Malaysia tepuk kepala macam tu memang kena saman lah kan. Ada orang boleh pula tepuk-tepuk kepala macam tu, dan balik kerja minum arak, gembira pun minum arak, stres pun minum arak. Lepas tu pergi mana-mana kedai pun orang lelaki pun beli arak solek kan. Susah lah nak jumpa orang bermisai berjambang yang macho kan, maskulin tu. Tak ada, banyak kan macam perempuan. Itulah, ada baik buruk dia, dan semoga Allah Ta'ala bagi hidayah lah, agar mereka semua dapat menjawab kita juga berkenaan dengan 3 soalan. Dari mana kita datang, kenapa kita di sini, dan apa berlaku selepas mati. InsyaAllah. So jumpa lagi di lain video. Woha.